Cabaran 12 jam di Singapura bersama dengan 3 orang anak. Berapa banyak tempat kami boleh explore dan berbaloi ke tidak dengan 12 jam sahaja? Nak tahu jawapannya? Jom, let's go. Macam biasa, setiap kali kami travel ke Singapura, memang kami akan naik train, book guna KTM Apps dan dalam RM RM5 seorang saja. Kami dapat naik train seawal 7 pagi. Dah sampai kat Singapura, kami naik bas pula pergi ke Woodland Station. Situlah stesen yang menghubungkan train, public transport, bas ke apa yang lain. Dan kami sempat breakfast kat sana. So, kedai pun tak buka lagi. Dah bagi anak-anak kenyang, kami pergi ke next destination which is our main purpose. Nak bagi anak happy, kami pergi ke Art Science Museum, ke Teen Lab. Sepanjang kami berada di Singapura, 100% kami menggunakan public transport. Korang boleh book je guna Agoda. Kat situ ada beberapa pilihan. Kita boleh pilih yang mana kita nak dan suka. Nak murah, korang guna je kod I Kalisah AGD 5 untuk dapatkan lebih diskaun. Lebih 3 jam jugalah my kids main dalam Art Science Museum ni. Sebelum tu sempat jugalah kami jalan-jalan dalam Marina Bay Sands ni. Semua sudut nak ambil gambar. Memang sangat cantik. Dah settle, next kami pergi ke Changi Airport. Bukan nak ambil flight, tapi nak tengok air terjun tergantung ni. Dekat Changi Airport, sempat jugalah kami singgah makan dekat Heavenly Wang ni. Tempat favourite kami yang lama. Ia halal, okay? And now it's time to balik. Terima kasih korang yang tengok video ni sampai habis. Untuk detail tempat yang I pergi ada caption di bawah. Untuk soalan tadi, berbaloi ke tak kita spend 12 jam dalam Singapura? Of course berbaloi. Tengok, anak I pun dah kepenatan semua. Okay.